Begitu. Ini kata Imam Al-Ghazali, sebab Imam Ghazali memandang bahawasanya kebanyakan raja-raja macam tu. Kebanyakan pemimpin-pemimpin macam tu, kata Imam Ghazali. Tanpa menafikan ada je pemimpin yang baik, ada je pemimpin yang taat, ada pemimpin yang soleh, cuma tak banyak lah. Kalau zaman Imam Ghazali tak banyak, zaman kita lagi tak banyaknya. Begitu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, bahawa jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur-gubernur. Susah. Dan juga raja-raja yang zalim itu, dan begitu pula jangan kau menerima hadiah daripada mereka. Walaupun kau mengetahui bahawasanya pemberian dan hadiah itu adalah sumber yang halal. Kerana tamakmu kepada pemberian itu akan merosakkan agamamu. Dan sudah pasti lahir daripada sifat dirimu dan sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka itu, dan juga menyetujui atas kezaliman mereka. Begitu. Jadi sebenarnya jangan biasakan diri terima pemberian daripada orang begini. Maka ada tempat yang tak terima hadiah daripada pemimpin. Ada tempat mereka tak nak, walaupun buat madrasah, buat masjid, mereka tak nak dana daripada orang kaya ataupun dana daripada pemimpin-pemimpin. Dulu ada satu kisah, sebuah madrasah di India. Seorang Maulana buat madrasah di India. Waktu tu nak kutip dana untuk siapkan kolah masjid. Jadi ada satu orang kaya, dia kata tak apa, kolah masjid tu biar saya yang sponsor untuk Maulana. Maulana tu kata okey, baik, terima kasih. Suatu hari Maulana tu pergi melawat tempat projek, tempat tapak nak buat kolah tu. Dia tengok plan kolah tu berubah. Bentuk dia bukan seperti yang telah di-plan daripada awal. Maka dia kata, itu kita punya plan kolah buat macam ni, kenapa tu buat jadi macam ni pula? Maka kata pekerja orang kaya tu dibagi duit, dia nak minta kolah buat macam ni. Maka Maulana ni ambil seluruh dunia dan seluruh duit yang diinfakkan oleh orang kaya tersebut, dipulangkan semua sekali. Dia kata, engkau bukannya nak menderma, engkau bukannya nak bersedekah, engkau bukannya nak infak kepada fisabilillah, engkau nak meletakkan kekuasaanmu di atas madrasah, supaya nanti kau boleh kata itu kolah aku yang buat. Dan sekarang ni engkau nak kolah ni dibuat dengan cara engkau sebab duit engkau. Itu bukan infak namanya. Itu namanya nak tunjuk power. Ambil balik duit engkau, kami tak perlukan. Tapi jaranglah nak jumpa orang tegas macam ni. Ada lagi kat Malaysia kita, ada lagi sebahagian guru-guru yang macam tu, tegas. Sebab dia tahu orang kaya ni bila mana bagi sumbangan, lepas tu nak suruh buat dengan cara dia. Saya nak benda ni buat macam ni, saya nak tak. Itu bukan infak. Tapi jarang pula orang tak macam tu. Kata-kata orang kalau infak mesti banyak permintaan. Saya nak macam ni, saya nak macam tu, saya nak. Jaranglah kalau saya yang ada madrasah ni, jaranglah jumpa ada orang bagi senyap. Bagi saja. Lepas tu dia tak peduli pun duit dia tu dia buat macam mana atas orang tu. Kata-kata kalau bagi mesti nak mengarah juga. Saya nak macam ni, saya nak macam tu, saya kena nak. Jadi pemberian tersebut pemberian yang nak tunjuk kuasa, bukan infak yang sebenarnya. Kalau tu kata Imam Ghazali, hindari. Sebab bila mana menerima hadiah daripada mereka, lain kali kita akan rasa nak terima lagi. Bila mana dapat pemberian daripada mereka, kita akan seronok dan nak dapat lagi pemberian, dan itu akan merosakkan agama. Lama-lama perlahan-lahan kita punya niat dakwah akan lari. Perlahan-lahan jadi niat dakwah sebab nak dapat harta. Perlahan-lahan jadi niat dakwah nak dapatkan pemberian. Maka saya ada kawan daripada Indonesia, dia juga mengajar artis-artis. Kan artis-artis kat KL tu kan ada grup dia, grup artis-artis ni. Apa nama, geng-geng yang perempuan-perempuan artis yang berhijrah yang dapatkan tudung ni, mereka ada pengajian mereka dengan syekh-syekh, dengan habib-habib. Jadi ada kawan saya daripada Indonesia, dia pun dia panggil antara yang mengajar artis-artis ni juga. Dia kata dia kalau orang lain mengajar, kalau orang lain yang panggil mengajar, dia terima bayaran. Majlis-majlis ke, masjid-masjid ke, sekolah ke, kalau panggil dia mengajar, dia terima bayaran. Tapi kalau artis-artis orang kenamaan panggil, dia tak nak bayaran. Dia kata saya boleh mengajar, tapi saya tak nak bayaran. Jadi orang ni pelik. Sebab dia kata kita menerima bayaran daripada artis dengan orang kaya ni lain. Kalau kita terima daripada masjid dan sebagainya, kita anggap benda tu macam pemberian biasa. Kita takkan harapkan lebih, kita takkan harapkan mewah, kita takkan harapkan bukan-bukan. Sebab kita tahu benda tu memang kita punya upah pekerjaan yang kita buat. Tapi bila mana orang kaya-kaya, artis-artis, kadang-kadang mereka bagi duit yang banyak, kadang-kadang mereka bagi itu, kadang-kadang mereka bagi ini, benda itu akan buat hati jadi mengharap. Jadi kata sebelum benda tu jadi penyakit hati dia buang siap-siap. Jadi dia buat syarat terus. Kalau ngajar artis-artis tak nak ambil bayaran, kalau ngajar orang lain ambil.
Tapi tak boleh nak lawan kita punya guru-guru kita, iaitu seperti Maulana Johari. Tak boleh nak lawan lah. Maulana Johari mengajar tak pernah ambil upah. Kuliah pun tak nak ambil upah, ceramah pun tak ambil upah. Tak tanya masjid yang pernah undang dia. Nak bayar mesti gaduh dulu lah. Jadi rata-rata kalau orang undang dia, duit bagi kat madrasah sebab dia memang tak nak terima. Tapi nak sampai level tu, Masya Allah lah. Itu bukan kata level daripada nak dapat duit daripada pemimpin. Itu daripada masjid, daripada madrasah, daripada apa pun dia tak nak. Jadi dia nak duit tu daripada datang usaha tangan dia, bukan daripada ceramah agama tu. Itu level-level tinggi punya orang lah. Begitu. Jadi kalau tidak, dia nampak macam kita ni sifat kepura-puraan, terpaksa menghormati dan menyetujui kezaliman mereka. Semua ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama dan sekurang-kurangnya mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, ialah engkau mencintai mereka. Jadi akan rosak lah. Bila kita dah dapat pemberian, kita suka dia. Bila kita suka dia, dia buat benda salah pun kita suka juga. Sebab apa kita suka? Sebab dia selalu bagi kita. Bagi kita rumah, bagi kita kereta, bagi kita duit, kita pun sayang dia. Bila sayang dia, nampak pula dia buat benda salah yang lain pun kita setuju juga. Itu namanya penyakit hati. Maka kerana itu menghindari adalah lebih baik. Maka siapa yang mencintai seseorang sudah pasti suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Bila kita dah suka dengan dia, kita nak dia panjang umur, kita nak dia kekal memerintah. Dan di dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini, bermakna engkau menghendaki kerosakan dan kezaliman itu berterusan berpanjangan di atas muka bumi ini terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dan juga bermakna engkau menghendaki kerosakan di dalam dunia ini. Maka adakah ada lagi di sana suatu perkara yang lebih merosakkan agamamu daripada ini? Jadi kata Imam Ghazali, benda paling merosakkan agama adalah cintanya ahli agama kepada ahli dunia. Cintanya kita kepada orang politik, cintanya kita kepada orang kaya, cintanya kita kepada orang berjawatan, berpengaruh, cintanya kita terhadap orang-orang yang memiliki habuan-habuan yang boleh diberikan kepada kita, akan merosakkan agama kita melalui kita akhirnya akan setuju dengan apa yang dia buat. Maka terjadilah golongan pada hari ini, kalau puak kita buat, kita senyap. Bila orang lain buat benda baik pun mesti salah. Buat majlis ilmu pun salah, pengajian pun salah, ada je select je. Tapi kalau kita buat majlis apa, nyanyi-nyanyi pun betul. Sebab apa? Sebab ia puak kita. Itu punca daripada cinta kepada orang yang salah. Cinta kepada ahli dunia akan menjadikan kita tersesat. Cinta pada ulama' tak apa. Sebab ulama' tak akan buat benda yang salah. Maka kita cinta pada mereka, mereka akan sentiasa buat benda yang betul, kita akan jadi terikut benda betul mereka. Cinta pada ahli dunia, mereka pasti akan buat benda yang salah sebab ahli dunia, dan akan menjadikan kita suka juga dengan benda yang salah dan sokong. Dan itu masalah. Dan janganlah engkau tertipu, dan sekali lagi janganlah engkau tertipu oleh godaan syaitan ataupun perkataan sebagai orang mengatakan bahawa yang lebih baik dan yang lebih utama engkau ambil saja duit dan dirham daripada mereka, lalu bagikan kepada fakir miskin. Jadi ada orang kata, tak apalah, terima je lah hadiah orang bagi. Lepas tu kalau tak nak pakai, bagi fakir miskin. Tu ada begitu. Jadi dia kata, ambil dulu hadiah orang kaya bagi, nanti agihkan kepada fakir miskin. Kata Imam Ghazali, jangan tertipu dengan perkataan tersebut. Kalau tidak, maka mereka nantinya akan membelanjakan uang tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil saja wang itu, lalu engkau sedekahkan dan engkau bagikan kepada orang-orang lemah. Maka kata Imam Ghazali, jangan tertipu dengan perkataan seperti ini. Kerana sebenarnya syaitan telah menjerumuskan banyak orang dengan tipu daya ini, dan hal ini akan kami terangkan lebih panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan hendaklah engkau merujuk ke sana. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang syaitan ni dia hasad kita supaya kita terima dulu. Tak apalah, duit tu nanti sedekah ke apa-apa terima dulu. Mula-mula terima tujuan nak sedekah, asalnya dia sedekah semua harta. Lama-lama nanti akan ada perasaan, tak salah aku ambil sikit duit ni untuk aku, jadi sebahagian aku bagilah orang fakir miskin. Ambil sikit boleh kan? Sebab duit ni bahagian aku sebenarnya. Mula dia akan ambil sikit persikit sampai jadi separuh, sampai akhirnya jadi duit tu semua dia punya. Jadi yang terbaik jangan pegang duit. Sebab jangan pegang duit yang itulah yang tadi, duit pemberian daripada orang-orang kaya. Kalau boleh tolak langsung. Kalau nak bagi fakir miskin, suruh dia bagi terus. Saya tak nak terima pemberian tersebut. Pemberian tu boleh disalurkan kepada madrasah, kepada masjid, kepada fakir miskin. Bagi terus.
Bukannya tak apa, bagi ikut saya, nanti saya bagi fakir miskin, tak. Lama-lama kita akan rasa tu bahagian kita dan kita akan simpan. Mula ambil RM1, RM2 akan jadi 50, 100, 1000 dan seterusnya. Nanti kita menjadi orang yang memperjuangkan hak 30%. Kan di dalam dana kan ada 30% boleh ambil. Menjadikan orang hari ni suka buat kumpul dana untuk Palestin lah, untuk Yaman lah, untuk mana-mana lah, konon-konon untuk membantu mereka yang susah di sana. Rupanya tujuan nak ambil 30%. Maka kerana itu, harta selalu merosakkan agama seseorang. Dan juga habuan dunia akan menjadikan agama yang elok akan jadi tersesat. Maka berhati-hatilah dalam beragama. Dan jagalah kita punya niat sentiasa dalam berdakwah, dalam memberi nasihat dan dalam berurusan dengan orang-orang yang berpengaruh, supaya kita tak jadi orang yang cinta kepada mereka dan bersetuju dengan keburukan daripada mereka, dan perkara tersebut akan merosakkan kita punya agama. Wallahu a'lam. Ada soalan yang tersisa? Pun nak tanya berkaitan ataupun yang tak berkaitan, dipersilakan 1-2 minit. Kalau tidak, kita sudahi kelas kita hari ini. Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa gharabat lana fi dinina ma ahli al-qudus wa rabbi wa qulna wa hukum liman tadhi qawlana fi'ala karama warzuqi kull halal daima illa bi'al ulama nahdu bi khair wa naqulu kull sya rabbana salahna kull shuna ya rabbi radhi bil 'ilm wa ja'alna rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusul man ruhu rizqan ta'karama rabbana Salatullah Ta'ala Mustafa man ila al-'alq ta'ala wa nawafa بكتابه للناس الصفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة والصحابة القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.